Saya bagi tahu semua, arwah Datuk Harun Din, arwah Datuk Ismail Kamus, arwah Datuk Abu Hassan Din, arwah tok guru lain, Syekh Fahmi Zamzam, semua ni ada bisnes mereka. Okay. So siapa buat bisnes, mereka pesan apa dia? Mesti jadi orang yang paling tinggi tawakal, sebab kita tak tahu berapa ramai nak masuk restoran kita hari ini. Ya, betul. Doa Ustaz Okey, so saya doakan mudah-mudahan Amin. kedai Sepah Penyet ini diberikan Allah yang mai dapat barakah, yang balik dapat barakah, yang ditinggal pun barakah, dan jadi tempat restoran tu seperti surau. Orang datang keadaan gundah gulana, balik dalam keadaan tenang. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah. InsyaAllah Ustaz Nazir Tohi datang. Kita buka first ni launching dekat MITC Melaka ni. InsyaAllah kita buka satu Malaysia nanti. InsyaAllah saya doakan. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Kerana sudi bersama kami pada minggu ini. Saya seronok. Terima kasih. Jadi kalau orang tanya, Ustaz Don ceramah ke tak boleh? Boleh lah. Kena ban tak kena. Ingat kali sekali Ustaz Don tak kena ban. Kalau anda sudi untuk panggil Ustaz Don ceramah ke apa, anda boleh kontak Ustaz Don nanti. Apa nombor dia tadi lagi sekali? Berapa tadi? 01 kena balik. Kita ingat lah. Sila tulis kawan-kawan. 0197640921. Wallahualam. Baik. Sebelum kita menutup tirai untuk episod kali ini, ini kata-kata yang sempat saya tulis pagi tadi kawan-kawan. Orang tak nampak doa kita tiap malam, tapi Allah dengar dan dia jawab. Kadang-kadang bukan dengan apa yang kita minta, tapi dengan apa yang kita perlukan. Selamat malam. Assalamualaikum. Dol Podcast. Bye.